Tahukah anda, ketika pakcik dan makcik anda masih mengenakan pakaian kiki lala dan kasut berlampu semasa hari raya, mereka sudah lama dikelepet oleh pencipta One Piece iaitu Eiichiro Oda tentang kuasa buah syaitan Luffy. Selama berpuluh tahun, kita semua disuap dengan maklumat palsu bahawa kapten kesayangan ini, pemakan buah iblis jenis Paramisha bernama Gomu Gomu no Mi. Luffy sendiri memanggil serangannya dengan nama Gomu Gomu no. Jadi, secara semula jadi, semua peminat menerima fakta tersebut tanpa ragu-ragu sehinggalah rahsia Gear 5 terbongkar. Rupa-rupanya, ia adalah buah mythical Zoan, Hito-Hito no Mi, model Nika. Boleh tahan lama sungguh rahsia besar ini disimpan kemas oleh penulis genius ini. Sampaikan rambut pakcik dan makcik kamu pun sudah beruban dan mula makan ubat gout, barulah kebenaran sebenar didedahkan kepada seluruh dunia. Ramai peminat setia berasa tertipu, namun pada masa yang sama kagum dengan plot twist luar biasa ini. Ibarat kita membeli karipap penuh harapan mahukan inti kentang panas, tetapi apabila digigit isinya hanyalah angin sepoi bahasa sahaja.